Bayangkan kau berada di pantai Thailand. Tiba-tiba, laut yang tenang mula surut. Air surut dengan pantas berpuluh-puluh meter jauh ke belakang. Batu-batu, sau-sau kelihatan, malah ikan pun terdampar di pasir. Dan jika kau nampak ini, jangan berfikir, jangan merakam, jangan perhatikan. Hanya pusing dan pergi sejauh mungkin dari pantai. Lebih baik ke tempat tinggi, ke bukit atau ke bangunan sekitar 5 tingkat. Lift jangan guna. Setiap saat amat penting. Sesiapa yang segera berlari, terselamat. Ramai orang sebelum ombak mendengar bunyi aneh seperti pesawat terbang sangat rendah atau seperti dentuman kereta api gergasi. Itu bukan bunyi air, itu bunyi malapetaka. Jika anda mendengar sesuatu yang serupa, jangan cuba fahami apa itu. Cuma bawa sesiapa di dekat anda dan pergi. Bukan ke belakang, bukan menyusuri pantai, tetapi menjauhinya. Ke tempat tinggi, jauh dari air. Jangan sesekali menoleh ke belakang sehingga anda selamat. Tsunami bukanlah ombak seperti yang digambarkan dalam filem. Ia adalah kenaikan air yang sangat besar, seolah-olah laut itu sendiri memutuskan untuk bergerak jauh ke dalam bandar. Semuanya datang dalam keadaan keruh, membawa sampah, bot dan pokok. Ia tidak melitupi dari atas, tetapi hanya meluncur dan menghimpit. Mustahil untuk berenang di dalamnya. Batu, serpihan dan tekanan air yang kuat. Anda tidak mungkin dapat berdiri tegak. Tinggal satu pilihan, jangan berada di situ ketika ia melanda. Jika anda berada di bandar tepi air dan nampak ada sesuatu yang tidak beres, lari. Jangan ke kereta, jangan ambil telefon, jangan ambil dompet. Lari ke atas. Ikut tangga, ikut jalan, ikut tanda arah. Di hotel, selalunya ada tanda panah. Lebih baik hafal semasa daftar masuk. Lift boleh tersangkut. Kereta akan terperangkap. Kaki adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri. Dan semakin tinggi anda berada, semakin besar peluang anda. Tsunami jarang sekali datang tanpa amaran. Ada kalanya siren berbunyi, ada kalanya pengumuman dibuat, atau kadang-kadang hanya surut laut yang aneh. Dan di sinilah yang paling penting, jangan buang masa. Jangan merakam, jangan bertanya di internet, jangan menunggu. Lari. Orang ramai sering mati bukan kerana tidak tahu, tetapi kerana membuang masa. Selamatkan diri anda dan bantu orang lain. Jangan berlagak hero, cuma sentiasa peka. Ada satu perkara menarik, haiwan sering kali mengesan tsunami lebih awal daripada manusia. Burung akan terbang, anjing gelisah, ikan pula mula berkelakuan pelik. Ini bukan sihir, mereka cuma mengesan getaran yang tidak kita sedari. Jadi, jika anjing atau burung di sekeliling mula bertindak aneh, itu satu lagi sebab untuk pergi. Segera, tanpa banyak soal. Di laut lepas, tsunami hampir tidak kelihatan, ombaknya mungkin hanya setinggi semeter. Namun ia bergerak dengan kelajuan pesawat sehingga 800 km sejam. Tetapi apabila tiba di pantai, ia memperlahankan diri, memampat dan menjadi lebih tinggi. Ini ibarat seluruh kekuatan lautan dipadatkan ke kawasan selebar beberapa jalan. Airnya tidak memercik, ia menekan, menghanyutkan segala-galanya. Ia bukan sekadar ombak. Ini adalah lautan yang sedang bergerak. Seolah-olah ada masa, air menghampiri perlahan-lahan. Namun itu hanyalah ilusi. Dalam 20 saat ia boleh naik hingga paras pinggang dan selepas itu segalanya tamat. Anda tidak berjalan, anda dihanyutkan. Pada tahun 2004 di Thailand, ombak mencecah 10 meter, orang ramai tidak sempat pun berlari ke hotel. Anda tiada masa untuk berfikir. Semakin awal anda mula bergerak, semakin besar peluang anda untuk kekal hidup. Air itu sendiri berbahaya. Namun, di dalamnya terkandung segala yang dikumpulnya sepanjang jalan, logam, kaca, bot, peti sejuk. Semua ini melayang, berputar dan menghantam. Kemudian, air surut dan menyedot kembali segala-galanya ke dalam lubang, sungai dan di bawah jambatan. Ke bawah. Oleh itu, jauhi kawasan rendah, terusan dan tempat letak kereta. Jika anda berada di dalam bangunan, jauhi tingkap dan perabot berat. Tsunami hampir tidak pernah datang secara tunggal. Gelombang pertama hanyalah permulaan. Gelombang lain mungkin tiba dalam 10, 20 atau bahkan 40 minit, kadang-kadang lebih kuat. Air menjadi kotor, bercampur minyak, kumbahan dan macam-macam lagi. Kebakaran, talian elektrik putus, huru-hara. Dan jika anda sudah berada di tempat tinggi, jangan turun. Tunggulah. Lebih baik menunggu 1 jam tambahan daripada keluar terlalu awal dan terperangkap dalam gelombang kedua. Orang yang terselamat pada tahun 2004 menceritakan hampir perkara yang sama. Mereka lari serta-merta, tidak menoleh ke belakang dan tidak cuba menyelamatkan barang-barang. Ada yang mendaki bukit berhampiran kuil, ada juga yang naik ke bumbung hotel.
Ada yang membawa anak-anak mereka dan bahkan anak orang lain. Mereka semua membuat keputusan dengan pantas. Itu sahaja. Cepat. Jika menunggu, akan mati. Jika bergerak ke tempat tinggi, ada peluang. Selepas gelombang itu melanda, ia adalah satu malapetaka dahsyat. Ada yang mengalami luka akibat serpihan kaca, ada yang patah kaki. Ada yang tersedut air kotor, malah ada yang jatuh sakit kerana terbaring dalam pakaian basah. Farmasi tiada, elektrik pun terputus dan doktor pula sangat sedikit. Keadaan memang sangat parah. Perkara utama adalah menghentikan pendarahan, memanaskan badan dan membersihkan luka. Jangan sesekali minum air yang bertakung, hanya air bersih. Ini adalah soal kelangsungan hidup dalam beberapa jam pertama. Selepas kejadian, tugas paling sukar bermula mencari orang. Ada yang terperangkap dalam runtuhan, ada yang berjaya ke bandar berdekatan dan ada pula yang terputus hubungan. Sukarelawan, penyelamat, drone, anjing pengesan, semua giat mencari. Senarai dibuat di sekolah dan rumah ibadat serta pusat pertemuan diwujudkan. Semua ini amat penting kerana pada hari-hari awal, keadaan adalah huru-hara. Dan dari langkah-langkah mudah inilah bergantung berapa ramai orang yang akan ditemui hidup-hidup. Tsunami bukan sekadar meragut nyawa, ia memberi kesan kepada seluruh rantau. Pantai-pantai menjadi lengang, nelayan kehilangan bot dan hotel-hotel runtuh. Industri pelancongan terhenti berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Ramai orang kehilangan pekerjaan dan perniagaan tanpa pelanggan. Proses pemulihan mengambil masa yang lama dan amat sukar. Justeru, perlindungan daripada tsunami juga melibatkan soal kewangan, bekalan dan daya tahan untuk bangkit semula selepas musibah. Selepas bencana itu, apabila lebih 230,000 orang terkorban, semuanya berubah. Di Thailand, siren, tanda amaran dan latihan di sekolah telah diperkenalkan. Orang ramai diajar ke mana hendak lari dan apa yang perlu dilakukan. Namun begitu, masa yang menentukan. Walaupun dengan isyarat, walaupun dengan sistem sekalipun, jika anda tidak bergerak apabila diperlukan, semuanya akan sia-sia. Sistem boleh memberi amaran, tetapi untuk menyelamatkan diri, hanya anda sendiri. Hari ini, di lautan ada boya yang mengesan perubahan. Di sepanjang pesisir pula ada stesen. Kesemuanya disambungkan dalam satu rangkaian yang mampu menghantar isyarat dalam seminit. Telefon, radio, malah skrin di kafe, semuanya akan berfungsi. Namun, teknologi hanyalah sebahagian. Kadangkala ia lambat, kadangkala ia gagal. Yang paling penting ialah orang ramai tahu apa yang perlu dilakukan dan melakukannya dengan segera. Kini, di bandar pesisir Thailand, siren dipasang dan peta laluan kecemasan dipamerkan. Di hotel, terdapat pelan evakuasi manakala di pantai pula ada papan tanda. Latihan juga sering dijalankan dan semua langkah ini berkesan. Namun, ini tidak bermakna anda boleh berasa lega. Kerana pada saat genting, anda sendiri yang membuat keputusan. Mampukah anda bangun dan pergi tepat pada masanya? Adakah anda mengingati laluan ke tempat tinggi? Adakah anda bersedia untuk bertindak tanpa menunggu arahan? Jika anda mendengar siren, melihat air surut atau merasakan gegaran, jangan fikir panjang. Bangun dan bergeraklah. Jangan periksa media sosial. Jangan bertanya di kaunter resepsi. Cuma naiklah setinggi yang anda mampu. Bantu kanak-kanak, jangan ambil barang yang tidak perlu. Jauhkan diri dari air, jambatan dan tanah rendah. Tunggu isyarat tamat, dan barulah kembali. Dan yang paling penting, ingat, ombak sentiasa lebih pantas daripada yang disangka. Jika ini menarik, sila langgan saluran. Kami menyampaikan segalanya secara ringkas dan padat. Jumpa lagi.